Pernah tak anda alami kulit kemerahan, gatal, atau rasa tidak selesa di sekitar wajah apabila memakai tudung yang ketat sepanjang hari? Masalah kulit sensitif ini sering dialami oleh wanita bertudung disebabkan tekanan dan geseran tudung pada kulit yang berterusan. Penjagaan kulit bagi wanita bertudung memerlukan perhatian khusus supaya kulit kekal sihat, selesa dan bebas iritasi. Pertama, pilih tudung dari fabrik lembut bernafas seperti kapas atau viskos untuk mengurangkan geseran serta mengelakkan kelembapan terperangkap yang boleh menyebabkan keradangan. Kedua, pastikan kulit sentiasa dengan rutin pembersihan yang lembut dan menyeluruh, terutama di dalam dahi hingga ke tudung. Elakkan penggunaan produk penjagaan kulit yang mengandungi alkohol atau pewangi berlebihan kerana ia boleh memperburuk keadaan iritasi dan kemerahan. Seterusnya, gunakan pelembap ringan yang diformulasi khas untuk kulit sensitif bagi menguatkan lapisan pelindung kulit dan mengekalkan kelembapan semula jadi. Akhir sekali, pastikan anda menukar tudung setiap hari dan sentiasa menjaga kebersihannya untuk mengelakkan bakteria dan kotoran yang boleh mencetuskan masalah kulit. Ingatlah, kulit yang sihat bermula dengan langkah kecil yang konsisten setiap hari. Baiki, pulihkan, hidupkan semula.